Okay guys, sekarang kita berlatih bola petang untuk sukan mala ya. Ni saya dah lama tak main, jadi ni first time saya main. Kalau kena macam tu dah kira apa ya? Balik tu. Kalau tinggi kan. Sekarang kita Saya. Kalau dia dalam dinding tu, out lah. Sampai dekat. Up. Balik tinggi sikit. Lama sikit. apa dia kena gitu? Ya. Kenapa? Bola ni ada satu point. Jadi bila kita dekat, jalan kawan. Lambungkan sikit. Kalau macam kata aku jauh daripada bola tu, aku kena balik lagi ya? Oh, yang dekat tu ya? Aku dah lupa weh. Serius? Kira kau berapa jauh? Ya. Okey. Boleh agak dari bola kita alah. Kalau nak guide depan tu. Depan lagi. Jauh kan? Lanjut maksudnya? Yang penting kita tak keluar daripada gulasan. Boleh. Takut boleh terbeli. Kalau akan nak cani pun boleh. Dia buang bola. Alamak. Siapa lagi nak jalan? Jalan balik ya? Saya. Kita. Tim kita. Oh, dua orang. Kita jalan lagi ha. Dekat. Oh. Macam tu. Dia orang kena lawan bola akak yang depan tu. Selagi akak tak ada yang paling dekat. Faham datang dia. Baru aku faham. Okey, so sekarang kita dah habis praktis untuk day 1. Okey? Settle semua ya. Settle. Masing-masing semua nak balik dah. Yang Amal pakai tadi kan? Masing-masing semua nak balik dah. Ya. Dah. Masing-masing nak balik dah. Dia hijau. Dah, sepah. Coach lagi kena player lah. Okey kak. Oi, sikit lagi kak. Kakak buang bola saya kak. Buang bola saya, buang. Yang dekat dengan jat tu. Oh! Langkau kak. Ya kak, saya dapat 2 mata kak. Yalah. Betul. Kat tengok tempat jatuh. Okey, jangan tarik. Tapi kita nak cari tempat jatuh dari sana kan? Ada kira lah 3 meter kan. Kita langkah lah lebih kurang. Dia langkah ya. Ikut ya. Dia kosong ke dari sini kan. Ada tengok jatuh angkat jatuh. Bola dia. Okay guys, so hari ni kita ada sesi perjumpaan bersama dengan semua tim dart, tim petang, tim apa kata lagi? Dart, petang lagi. Golf, golf untuk sesi serahan baju lah. Esok kita nak pergi dah. Let's go. Ada apa nak cakap? Pusing. Tak, dia nampak kau je. Good luck. Hey. Para pengarah kita ada 2 kat sini. Satu daripada penilaian Cik Marazi, para pengarah Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta yang akan mewakili pasukan dan Cik Muhammad Syaril bin Abdul Samad di Malam Pengarah Jabatan Penguasa yang jujur nampak. Okey, saya ucapkan selamat jalan, selamat berjaya dalam pertandingan yang tuan-tuan dan puan-puan hadiri. Jadi bukan apa? Semangat kesukanan, semangat pasukan. Itu yang sepatutnya yang ada dalam tim. Okey?
Azira. Amirul siapa? Kak Ipah. Oyen. Hanafi. Ya, aku minta SL ya. Aku minta Kak Amal Fauzan. L. Matilah aku. Fauzan. Aku minta Kak Amal L. Ni XL. Masa aku Ridwan yang Kak Amal lain. tahu. Yang Kak Amal tu aku minta L. Razik. Yang tu. Ya, bes. Ni apa ni? Tapi belum. Guys, kita dah dapat. Okay guys, kita dah dapat baju guys. Kita dah dapat baju guys. Kita akan pakai. Esok pakai baju apa? Hari ni kita dah nak gerak pergi ke Temerloh untuk perlawanan petang. Ni bas lain, ni bas untuk dad. Kita punya bas yang ni. Bas yang ini. Saya parking depan lah. Ni antara pilot-pilot kita. Ni tapi ni kecil dia bawa bas lagi satu, bawa bas yang ini. So bas kita dibawa oleh Izwan dengan Amai. Tu ada nak keluar. Ini pilot kita seorang. Seorang lagi kat atas tu. Hai Ipa. Oh, dia pergi sendiri. Hai. Hai. Hai Kak Ma. Ni Azira. Ni kita punya pilot satu lah. Gila. Ini player utama. Oh, ini player utama kita dah asik ya. Ini player ni. Hai. Dia tengah busy, tak apa. Adik balik. Okay, saya akan ke depan pula. Lu pun nak rekod diri sendiri. Saya pun join petang, okey? Let's go. Doakan kemenangan kami lah, insya-Allah. Kalau tak menang pun kita nak buat yang terbaik lah. Ya, okey? Kita berada di apa nama tadi? Gobang. Gobang Maju. Batin Tempoyak tu. So hari ni saya makan nasi putih. Ni kari ayam. Dia Alif ambil Pais dan sebagainya. Bandung special yang ini nampak menyederakan ya. So kita tengah tunggu turn untuk bayar. Kita dah sampai dah ya sebenarnya. Dah sampai ke area arena nak main petang esok hari ya. Ramai sebenarnya. Dah sampai MBSA pun dah sampai dah. Kita datang praktis. Mana? Sana kot. Tengok dia orang dah praktis dah. Dia orang kenal-kenal ni, kawan-kawan je ni. Sudah. Kita tak buat kursi healing. Tak buat kursi healing. Okay, hari ni hari game lah, hari game. Kami anti masih lepak-lepak lagi sebab kita orang nak gerak pukul berapa Kak? Pukul 8 ni Kak? Pukul 9, sorry pukul 9. Game kita mula pukul 10. Okay, so nervous lah sebab mostly yang perempuan adalah first timer. Betul? Betul? Betul. Saya sekali first timer. Tak tahulah nanti macam mana. Tengok barang-barang banyak. Lelaki okey je. Mana weh? Okay, so hari ni adalah hari pertandingan kita. So kita nak gerak pergi ke tempatnya. Okay, bersama kita second driver dengan juga belum sempat. Okay, dengan juga kita punya driver Amai tengah fokus. Sekejap saya bawa anda ke belakang. Wah, nervous tak? Nervous. Boleh nampak je Nanti Usop. Nanti Kak, Aku dah telefon dia awal. Kak, jangan kau ambil dia. Dia tak pakai dengan petong. Aku kena minta juga. Kalau game tak sama ni antara barisan player kita Barisan player kita sampai belakang. Bos kita ada. Hari ni kita kena jaga. Hari Razik ni saya kena jaga. Untung Aziz. Ya, lagi jaga kita kat depan. Yang ni dah tua tak payah jaga. Tak apa. Aku pun tak nak jaga kau. Let's go. Ini pun antara barisan player kita. Kejap. Dah sampai ke? Belum kan? Okay, saya belakang.
Okay, Oni coach. Come on guys. Let's go, day one. All the best. Oh, aku nervous lah. Selamat ya. Kita akan menang itu. Kalau Ahad pemain, angkat gelong bersama tau, lupa. Angkat gelong bersama, jangan bola belum habis kau dah angkat. Bola mati semua. Mestinya angkat gelung so kita sedang menuju ke Padang. Oh, hari aku makin tinggi nampaknya. Daripada 131 naik mencanak 147. Lepas ni sampai sana tak tahu berapa. Saya takut. Saya tak pernah masuk game. Tak pernah dah lawn ball. Aku mana pernah. Tapi bab dia lain. Tak sekarang ni kita buka adlib wak. Tak tahu apa. Masak Bab dia aku. lain. Sebab ini totally aku memang tak tahu langsung. Macam gini. Memang ni hobi. Weh. bola. Bola sarung ni boleh apa ni? Tapi bermain game. So tak ada fikir. Tapi main macam kita training. Main macam biasa. Ambil mood training. Lepas tu untuk pair kita akan ubah kalau ada kekurangan, lepas tu tengok pada lawan. Kalau lawan tu macam Ambil gambar lelaki dan perempuan. Nervous. Heart rate aku tinggi. Lelaki saja. So inilah suasana bermain petang di Temerloh kejohanan petang Sekarang ni biasanya kita akan guna 5 court. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang lain semua dah habis main lah. So sana tim lawan. Ini tim kita. Kita buat live. Dihormati semua peserta-peserta hari ini. Alhamdulillah. Seterusnya dijemput Habibah binti Habib Matian dari pasukan Majlis Pemandangan Sepang. Sini. Tengok. Seterusnya Sebenarnya masing-masing dah kepenatan dah barai Dah barai dah meniarap lah. Ni dah hanyut. So ini adalah last game untuk hari ni dan last team untuk daripada tim MB Sepang lah. So far tadi berapa tadi Jad? Jad. Tadi berapa kita dah berapa menang? Kita menang 4-0. Okey, 4-0. 3-1 ni harap. Ini tunggu satu. Kalau ni menang kita dapat 5-0. 5-0 maknanya kita 5 menang. Okey. Masing-masing menunggu dengan tenang. Terima kasih. Lagi sekali Fajan. Di sana tadi kau buat tadi. Alhamdulillah. Baik. Lain dari ni. Kanan sikit. Penyokong supporter. Itu yang tengah yang sana tu dia macam Seram tu yang tu. Oh, dia sudah cekap pinggang lah tu. So, kita makan dekat kedai selepas battle hari ni. Wah, saya dah muntah dah tadi buat migraine. Banyak orang main lobol ramai-ramai tu. Saya dah kebulu. Dia tanya aku, ada main lobol kan? Siapa? Dia tengok cara kita main tu dia dah tahu. Dia tanya ada main Dah lobol. standby buat dah. Dia nampak masa dia main tu lah, yang kat Ipoh. Yang kita main dengan Yang kita main kat Ipoh.
Morning, day 2. Yeah, Kak Yanti tengah pakai kasut. Day 2. You okay? Kak Ma? Kak okay? Day 2. Bosku. Assalamualaikum. Dah cepat kan bro? Day 2. Hai. Day 2. Pergianku, oh kerana terpaksa. Wow. Let's go. Konten kau paling rare, betong. Let's go. Kan video tak buka habis. Lari. Tak boleh lalu padang lah. Okay, this is day 2. Anak-anak, jangan kacau anak-anak ni. Kalau soalan nak bagi kartu ni. Ada kan orang sebelum menang dapat coklat. Diam, bukan nombor 1 diam. Saya buat nombor 6 dah. Siapa nombor 1 kau? Duduk belakang. Suasana day tu. Ni luar. Dalam pun ada. Tak tahulah kalau kita akan dapat luar sekejap lagi. Luar panas. Lawan sama Iskandar Puteri ya. Okey. Untuk hari ni kita wajib menang. Wajib menang. Bukan untuk selesa. Dia pandang muka aku je tu. Tak, ini betul. Untuk kesiasan kita lah. Untuk game malas ni. Kanan kita. Harap semua perform. Sedikit menyampuk sikit. Macam Jamil cakap, pagi ni untuk first game kita wajib menang untuk tak nak tekanan untuk game ketiga. Sebab kalau game ketiga ni game last tu, kalau kita contoh lepas ni kita kalah, pressure tu lain tau. Memang lain gila. Oh yeah. Gajah mandi. Kat mana, kat sini ke? Satu? Aku. Kat mana nak tengok gajah mandi? Hei, baiknya dia. Besarnya patut kan orang kena yang gajah. Tak, tak hidup lah ni. Ni AI ni.
paling lama. Saya gerakan. Ni betina je? Betina. Nama siapa? Siti. Ha? Sidik? Siti. Siti, namanya Siti. 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 Adik. Siti Soleha. Dah ada makanan. Aduh. Dia tak pandang. Siti. 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 Oh, tu gajah. Dah belum ke? Dah makan belum? Tak apa panggil. Siti. 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 Ulu lah. Ulu. Siti. Jangan main-main, jangan main-main. Jangan main dekat kepala. Bagi tak? Bagi tak? Dia tak makan orang. Panggil Siti. Bagi je. Telik itu. Boleh pegang tak belalai dia? Boleh pegang? Boleh. Sentuh je. Sentuh je. Sentuh je belalai dia. Macam ni. Ha. Kau bagi satu batang kat budak tu, dia lagi berani pegang. Siti makan dulu. Siti makan dulu. Dah Kak Ipan nak Boleh dekat sini ke? dah buta tu. Nak pegang. Alamak ni kenapa dia mati Sambil tiba-tiba? bagi makan tu akak pegang dia. Kenapa dia mati tiba-tiba ni? Tak biar dia duduk kat. Ha. Sambil bagi makan tu boleh pegang belalai dia. Tak pandai gadget. Tapi nanti Main-mainkan lah dia. Tarik sikit. boleh kau sini ke? Boleh. Boleh. Nun. Dah. Boleh je. Tak ni. Oh, dia simpan dalam mulut. Dia. Kau pegang, kau jangan bagi dulu. Gajah duduk. Belalai dia. Ini nama dia siput. Oh ngelih ya Pak. Kasih. Nama siapa? Nama siput. Umurnya 22 tahun. Dia sedut. Hui. Alah betul-betul lah tangan. Wih, kepala terhantu. Wih. Ha? Leper atau Anda sini malah tengok. oh, kita ni kena shooting. Ai, satu-satulah. Dia kumpul kat mulut. Oh, macam tu. Ha. Tamak je. Jemin. Itu daun. Dia macam rambut kau. Kau acah-acah lepas tu kita pegang. Kau jangan bagi dulu. Ha macam ni. Wih. Jan. Men, macam rambut kau, men. Aku takut. Kau pasal kepala kau tak rambut tak punya. Tak, kau acah-acah dia, agak-agak dia baru kau pegang kepalanya. Tak ada kalau dibawa aku. Nama kan Saiful tadi. Nama dia apa? Wah. Oh, dia berak. Oh my god. Ayo. Mana Pian? Yang sana Gading Alam. Saya dah kenal. Pian ni. Itu nama dia Alam. Pandai. Bye Alam. Our first elephant, please come forward, Cherry. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, pemalu anda Cherry adalah seekor gajah betina. Umurnya sekitar So inilah permulaan masa sehari yang panjang tu. Ni mula dia. Tak tahu lah ni mula ke ending tapi
Mimpi kemudian ke sana. Dia kat sini. Kau apa kak? Boleh rasa kak? Gemuk oh nampak tak tu. Goreng. Oh, dah gemuk dah. Kita ada dua persimpangan ni. Persimpangan ke kanan lah. Kanan lah. Kanan lah. Kanan mesti boleh ambil gambar dekat sana tu. Tempoyak. Tempoyak tu. Wow. Tahu. Itu je pokok yang Nenek mana? Nenek nasi. Oh, ikan. Random budak-budak ni nampak aje kedai belakang ni. Bau lu. Ada. Ni ada tali lastik ni. Wow. Sabit ni. Oh, comel ni kuali ni. Betul. Paling banyak